Solo dah belah, kita buat ini untuk family. Tiba-tiba datang legendary WWE iaitu Haku, dan dia sangat-sangat kecewa dengan apa perbuatan company terhadap Sami Zayn. Aku ni pun pernah hilang title. Sehari je aku dapat pegang title. Tak macam kau. Tapi aku sehari aku injury, aku boleh terima. Engkau hilang title sebab kalah, maksudnya kau tak hebat lah. So what up, welcome to So what up, welcome to So Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, bermakna dah keluar di atas notification korang itu. Yang mana-mana belum masuk grup Telegram aku, dipersilakan masuk. Link aku ada sediakan dekat bawah. Kalau tekan tak boleh masuk, korang komen saja, sebab Telegram punya link ni kadang-kadang dia ada expired. So nanti aku akan letak link baru lah. Kalau tak boleh masuk, kalau boleh masuk, just join sahaja. Orang kata join the US member, supaya dapat meriahkan lagi kancah-kancah community Hauso punya ataupun peminat WWE di dalam Malaysia ini. Satu lagi yang berminat nak beli barangan-barangan WWE, korang boleh pergi ke kedai Gusti. Aku ada sediakan Facebook dan juga Shopee-nya di bawah. Facebook korang boleh cuci-cuci mata, Shopee korang boleh beli dekat situ dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Kat TikTok pun tak silap aku, dia dah ada account dia. Korang pergi follow aku punya account Hauso, and then aku ada review beberapa barang daripada kedai Gusti, and tekan saja bawah tu terus masuk ke dia punya TikTok. Korang boleh cuci mata juga dekat TikToknya. Beg kuning pun diorang sediakan. Kalau korang berminat nak beli belt-belt tu, aku ada sediakan link kat Shopee bawah ni kan. Korang perasan dengan warna hitam ni, boleh tekan. Dan juga mic yang sedap ini pun aku ada letak link kat bawah. Jom, tanpa kita meleyahkan masa lagi, mari kita review SmackDown semalam. Okay, aku tahu korang tengok video ni dah habis SummerSlam Night 1. So apa pandangan korang? So aku tak tahu, sebab aku shoot ni sebenarnya semalam. Kira hari ni lah. Hari ni aku shoot Sabtu lah. Aku shoot pukul apa tu? 5.30, 6.30. Nak masuk pukul 7 petang. So aku malas shoot pagi sebab ada gangguan. Siapa YTJT lah yang tengok video, satu video aku tu, tahulah masuk aku ada gangguan apa. So hari ini aku nak sembang review apa yang berlaku di SmackDown semalam. Kebanyakannya SmackDown semalam banyak tertumpu untuk match-match yang akan berlangsung di SummerSlam yang pagi tadi mahupun esok punya match. Tapi ada juga beberapa feud baru yang akan di-set up. Mungkin akan di-set up next PLE ataupun long term storyline yang bakal dimanipulasi oleh muka-muka baru. Dan juga kita dapat tengok untuk SmackDown semalam munculnya legend WWE. Jomlah kita sembang sikit. Untuk first segment kita ada Finn Balor yang aku rasa dia agak sentimental sedikit. Dia punya segmen itu yang dia kata 10 tahun lepas di SummerSlam aku ada menang something big, iaitu Universal Champion. Lepas itu tak sehari je lah dia dapat pegang, and then dia terpaksa vacate title tu akan kerana dia injury. Dan dia kata tahun ini dapat peluang lagi beraksi di SummerSlam untuk undisputed, walaupun menjadi one contender. Bagi aku dia ada sebab reason yang kuat untuk dia menang lawan dengan Sami Zayn. So sebut pasal Sami Zayn, tiba-tiba lagu Sami Zayn berkumandang, dia ada interrupt Finn Balor punya segmen. Aku agak macam air pahal tiba-tiba Sami Zayn ni, sebab tapi aku tahu pun dia akan keluar juga. Nak tak nak diorang kena set up storyline antara Sami dan juga Finn Balor ni sebelum match esok. Sebab dia ada 1 minggu sahaja dia nak set up kan. Sebab minggu lepas baru kita tahu siapa yang akan lawan dengan Sami Zayn. So minggu inilah patutnya diorang nak set up benda tu kan. Dan Sami Zayn pun macam biasalah, sebab match Sami Zayn esok, so kita boleh sembang-sembang sedikit. Yang di mana Sami Zayn keluar, dia kata patutnya match Cody dan juga CM Punk tadi menjadi triple threat. Kemana masuk aku? Sebab aku
patut dapat rematch aku. Cody tu apa hal? Dah kalah dengan aku, tiba-tiba macam tu je kau minta rematch. Senang sangat kan? Tahulah Golden Boy, orang kata muka WWE, muka company, senang saja Golden Boy. Dan dia sangat-sangat kecewa dengan apa perbuatan company terhadap Sami Zayn. Lepas tu dia kata minta maaf, Finn Balor, aku respect kau. Finn Balor terus macam, kau respect aku? Kalau kau respect aku, kau tak ada interrupt aku punya segmen ni kan. Aku baru nak buat meluahan hati aku ni dengan penonton-penonton di Green Bay. Kau boleh interrupt macam tu saja. Dah bergaduh mulut. Lepas tu Finn Balor cakap, apa yang penting sangat kau punya nak rematch apa bagai ni? Aku ni pun pernah hilang title. Sehari je aku dapat pegang title. Tak macam kau. Tapi aku sehari, aku injury, aku boleh terima. Engkau hilang title sebab kalah, maksudnya kau tak hebat lah. So panas lah juga. Orang kata perbalahan itu, Sami Zayn pun macam, dia kata, aku tak kisah pasal title, aku tak kisah pasal siapa yang menang, siapa yang kalah. Aku kisah pasal justice untuk aku ni, dia kata. Aku cakap, apa nak justice for Sami Zayn? Tapi orang, crowd kita dengar boo Sami Zayn. Dan bagi aku ini pembukaan segmen yang sangat-sangat best lah. Dan diorang tengah bergocoh-gocoh mulut itu, tiba-tiba out of nowhere Gunther datang and interrupt segmen itu. Dia bantai kedua-dua orang itu. Adam Pearce pun keluar, dia kata, Gunther, kau apa hal ni? Apa masalah kau ni? Gunther turun pun dia maki hamon si Adam Pearce. Dah aku macam, dengan ni at least kau dah nak ada match. Takkanlah dekat next PLE nanti kau nak set up lawan dengan Adam Pearce pula. Apa hal kan Gunther? And then lepas tu Sami Zayn dan juga Finn Balor pun serang Gunther daripada belakang, gudak-gudi. Gunther pam sekali, dia tergolek dua-dua orang itu daripada belakang, keluar ni Aldis, bantai Gunther cukup-cukup sampai naik atas ring. Dia kasih submission sekali. Baru Gunther ada akal, fikirannya boleh pakai. So tak sabar. Apalah tak sabar matchnya hari ni kan, pagi tadi. So tapi aku tak tengok lagi. Aku mengharapkan match tu best lah, kan. So lepas tu first match dekat SmackDown, kita ada Tiffany Stratton dan juga Chelsea Green versus Michin dan juga Biffet. So match ini kira sebenarnya nak promosi match untuk ladder match tu lah kan, nak interim tu. So match ni dimenangi oleh Michin dan juga Biffet lah. Hampir sebenarnya Chelsea Green nak buat unpretty dia tu, tetapi tak terjadi. Biffet dengan Michin dapat peluang dia buat dia punya finisher tag teamnya tu, kurubak sekali, and then pin Chelsea, menang. Jade Cargill naik atas nak bantai Chelsea Green. Charlotte Flair keluar. Charlotte Flair keluar, tergamam 3-3 orang itu. Lepas tu Chelsea Green dan juga Tiffany Stratton tarik kaki Biffet dan juga Michin, bantai-bantai, settle luar. And Charlotte Flair naik atas, dah one on one dengan Jade Cargill. Apa lagi? Bergocoh sekejap, Jade Cargill pun lari ke bawah. So nampak macam Jade Cargill dengan Charlotte Flair ini macam ada nak set up something personal feud antara diorang berdua ini. Sebab sebelum ni lagi kan, si Jade Cargill pergi hantam kaki Charlotte Flair tu, member dah lah baru elok injured, kaki pula tu agak kasar. Dan aku rasa macam sekiranya feud ini berpanjangan, aku tak rasa Jade Cargill dan juga Charlotte Flair ini akan menjadi kandidat aku untuk dia menang interim WWE Women Champion. So aku letak dia nombor 4, nombor 5 lah. So aku kuat rasa Chelsea Green yang akan menang lah. Okay, selepas habis segmen itu, kita dapat tengok segmen MFT. Aku tak tahulah nak panggil diorang ni masih lagi MFT ataupun The Tongan Brothers, sebab belum ada lagi official nama untuk diorang berdua ni, Tama Tonga dan juga Tala Tonga. And then kemudiannya kita dapat tengok yang Tama Tonga kata, kita buat ini untuk family. Solo dah belah, kita buat ini untuk family. Tiba-tiba datang legendary WWE, iaitu Haku, merupakan ayah kepada Tama Tonga dan juga Tala Tonga. Kalau ada Tonga Loa, cantik dah. Tapi Tonga Loa pun jalan dua orang lah. So Haku dengan tongkat tinggi, tongkat panjang tu, itu kalau kena badan tu berbigat. So kita dapat tengok yang Haku the legendary. Haku ni kira zaman-zaman golden era lah, 80-an, lepas tu sampai 92 tak silap aku. And then dia adalah berhijrah ke Mexico, berhijrah ke NJPW, AEW pun pernah masuk sekejap. And then dia dapat Hall of Fame 2014 ke 2015?
2014 je, 15 aku tak ingat. Tapi sekarang ni dia buat kemunculan untuk menjadi leader ataupun naratif nakhoda lah untuk Tonggan punya brothers ini. So bagi aku memang diorang ni memang solid. Luar pun memang diorang adik-beradik and anak dan ayah lah. So bagi aku macam okay, fresh, benda fresh. So tak sabar nak tengok what's next untuk The Tonggan Brothers ini. So aku letak namanya The Tonggan Brothers dulu lah. Kalau nanti Smackdown minggu depan diorang dah ada official nama, kita tukar balik nama diorang. Lepas tu kita ada tag team match yang di mana Damian Priest, R-Truth versus War Rider. Dua-dua tag team ini mempertaruhkan diorang punya title. So siapa yang menang, winner takes all. So diorang akan dapat double champion lah. Match pun bagi aku sangat solid, best. Diorang sampai ke belakang penonton, gerak-geruk. Tapi match ini berakhir dengan seri di mana tengah sedap-sedap bergocor-gocor itu datang Tama Tonga dan juga Tama Tonga dan juga Tala Tonga membantai keempat-empat wrestler itu sehingga tak boleh nak bangun. Dan kita dapat tengok yang Tama Tonga dan juga Tala Tonga ambil dua-dua title tu, flag atas ring bersama Haku the Legendary. Wow. So nampak kancah tag team dalam Smackdown ni semakin rancak. Walaupun tak ada, bagi aku sekarang ni yang betul-betul pure tag team pun Tonggan Brothers tu dan juga Frazium. Arthur Damian tu dia bukan pure tag team kan. War Rider aku tak tahu dia punya sekarang ni free agent ke, sebab dia Triple R punya champion kan. So tapi kita dapat tengok lah Tonggan Brothers flag title, dua-dua title tu. Aku tak sabar nak tengok what's next untuk diorang berdua. And Haku sekali, aku harapkan title tag team tu akan beralih kepada diorang lah. Beralih semula kepada diorang. So habis untuk match itu, kita terus ke segmen Trick William dan juga Baron Corbin. Wow, match segmen ini umpama macam senior lawan dengan bergaduh mulut dengan junior. Junior macam tak tahu sangat nak borak apa, dia borak fizikal aja, kepala botak lah apalah semua kan. Keluar Baron Corbin, dia pergi hantam sekali, pak ke budak baru apa je semua. Dan tak sabar aku nak tengok match diorang esok. Berapa banyak end of day yang Baron Corbin akan lakukan, dan berapa banyak trick shot yang akan dilakukan oleh Trick William. Adakah Baron Corbin akan menjadi new United States Champion ataupun Trick William dapat mempertahankan? Sama-sama kita saksikan esok. So lepas tu kita ada match antara Rey Fenix versus JD McDonough untuk Triple R Cruiserweight Champion. So match ini berlaku dekat backstage dan diorang bagi tahu Adam Pearce pun setuju untuk match ini. Match ini sangat superb, aku suka gila. Apa kita panggil tu? Alamak, aku lupa nama tu. Apa namanya? Allahu Akbar. Ala chemistry di antara Rey Fenix dan juga JD McDonough. Dua-dua ini merupakan, aku boleh cakap dua-dua ni adalah high flying dan juga ada athleticism diorang sendiri yang membuatkan match ni cantiknya, best gila. Sebab tu aku cakap JD McDonough ni boleh dipush lagi. Dia tak perlu kat judgment dia dah. Aku rasa dia boleh keluar and then dia boleh buat personal brand, personal feud dia sendiri. Walaupun kau tak nak push dia untuk mid card title, World Champions, apatah lagi boleh buat dia menjadi macam Rey Fenix lah, ataupun wrestler-wrestler yang walaupun bukan kejar title, dia ada feud tersendiri. Sebab JD McDonough ni, kalau WWE keluarkan, aku tak faham. Aku tak tahu kalau WWE release di tahun depan, wasted. Masuklah ke AEW, kau boleh menyerlah JD kan. Selling dia power, move set dia best, skill set dia JD McDonough ni aku fan dia lah. Tapi dia tak lawan pula dekat SummerSlam kan. So match ini diganggu gugat oleh, mula Dominic nak kacau and then Denhausen keluar. Denhausen baru nak buat you are cursed, kena tampar dengan Dominic. Lepas tu Minihausen datang membantai si Dominic itu. Lepas tu kita beralih ke ring. Kita dapat tengok yang Rey Fenix membuat Mexican Buster, Mexican Buster. Dia ada satu lagi perkataan, aku tak ingat lah. Mexican Buster lah. Pump sekali, pin, menang lah. Dia retain. So bagus untuk Rey Fenix. Dah berapa kali 3 kali 4 kali dia defend title dia di Smackdown. So nampaklah gas sikit. Rey Fenix ni adalah something yang dia buat dekat Smackdown. Lepas itu kita dapat tengok yang Lash Legend lawan dengan Julia untuk menjadi
orang terakhir yang mengisi slot untuk WWE Women Interim WWE Women Champion Ladder Match. So match ini dimenangi oleh Lash Legend, yang aku ingatkan ada orang yang popular lah untuk next match ni, tapi rupanya dia bagi Lash Legend dan juga Julia. Bila aku tengok, aku rasa macam Lash Legend pergilah ni. Tapi memang betul pun. Match pun tak lama, sekejap saja, tak sampai 10 minit. Lash Legend kalahkan Julia dengan penampilan barunya, rambut pendek dan macam Asuka dah aku tengok ada berwarna-warni, colour striking pula tu kan Julia. Lepas tu Lash Legend menempah tiket ke menjadi kandidat untuk interim WWE Women Champion Ladder Match. So sekarang ni dah complete lah 5 orang. Kita ada Jade Cargill, Tiffany Stratton, Chelsea Green, Charlotte Flair dan juga Lash Legend. Lash Legend bersama legend mat dalam dalam tu empat tu legend semua tu. Bukan legend lah, tapi kira orang lama lah kan. Alright, so main event kita dapat tengok segmen antara Cody dan juga CM Punk. Cody Rhodes baru masuk, baru dia nak buat pyro dia tu kan, dia ketuk nak bawah, dia macam nak wow. Sebelum dia tengah ketuk tu, lagu CM Punk masuk, and then CM Punk terus usap-usap kepalanya. Woi, lagi korang ajar. Tapi sebenarnya kalau korang ada tengok story-storynya sikit, 2 hari semalam, 2 hari ke 3 hari lepas, diorang ada match tertutup antara Cody dan juga CM Punk ini. So lepas habis match itu, Cody Rhodes tersiku muka CM Punk, yang membuatkan benda tu lagi macam aku tak sengaja lah. Benda tak sengaja tu diorang mainkan lagi kan. Isu tak sengaja tu start daripada CM Punk lah, hempuk muka Cody dengan title tu kan, tak sengaja. Lepas tu sampai dekat atas ring, diorang pun bergaduh mulut, yang siapa itulah salah menyalahkan antara satu sama lain. And then dia nak tunjuk siapa yang boleh hype lagi dengan crowd. And then penghujung kita dapat tengok dia orang bertumbuk lah. CM Punk buka baju, Cody Rhodes pun buka baju, dah bertumbuk. Yang aku peliknya, Cody Rhodes boleh pula, dia orang dah pakai sweater. Aku ingat selalunya Cody Rhodes kalau pakai sweater buka dalam singlet je. Ini buka pakai baju kemeja. Mak, aku cakap tak panas ke apa mat Cody Rhodes ni. Tahulah orang korporat, muka WWE, tak payahlah dah pakai kemeja, nak pakai sweater lagi, panas kan. So dia buka dengan baju kemejanya, dia pergi bantai CM Punk pun semua, sehinggalah aku ingatkan ada meja komentator pecah kan, sebab dia orang dah settlekan meja pun semua, tinggal nak, mana tahu dia orang nak buat crossroad ke, nak buat GTS ke atas dulu kan. Dalam tak ada pun, disettlekan oleh Adam Pearce dan juga konco-konconya. So SmackDown berakhir dengan Cody Rhodes dan juga CM Punk hampir nak melempang sama satu sama lain. Dan pagi tadi dah settle lah matchnya. Aku pun tak tahu apa result, sebab aku shoot hari Sabtu. So dia pun aku kejap lagi aku nak settle sikit-sikit, nak set up untuk live esok pagi untuk watch along. Dan juga untuk Ahad pun aku ada watch along. Korang standby pukul 6 pagi untuk night 2 punya. Yang tak sempat tengok aku punya tadi night 1 punya watch along, boleh layan aku punya night 2 punya watch along. Dan untuk review night 1 esok, review night 2 lusa. Alat tulat kita ada review untuk Raw. Gila mat, penat. Tapi tak apa, untuk korang tak ada masalah. Alright, itu je lah. Aku pun dah dengar anak aku menangis. Itu je kita punya perkongsian ataupun review SmackDown untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video akan datang esok, review untuk SummerSlam Night 1. Apa yang akan jadi, sama-sama kita nantikan. 4 huruf 1 perkataan. Yup. Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.